Assalamualaikum, selamat petang. Nama dia kurma ambar. Harga dia RM44 sekilo. 3 biji dah mencapai 60 gram lah. Besar kurmanya, puas makan. Tengok ni kita beli dekat syarikat Semayaya lah. Sebelum ni tak jumpa kurma ambar ni. Tadi pergi nak cari tepung capati. Teringin nak makan capati pula petang ni. Tak tahu rasa dia macam mana. Kita rasalah. Sedap. Nampak biji dia tu. Ni tangan Ali. Ali nak. Ali suka kurma kan? Okey, kurma ambar ni dalam dia agak kosong lah. Mana dia besar aja tapi dalam dia kosong. Biji dia pun tak ada besar mana pun. Lebih kurang macam kurma biasa. Macam kurma biasa kan dia punya isi sampai ke biji kan. Kurma ambar ni dalam dia biji dia macam terapung aja, macam kosong. Orang panggil macam karipak oksigen lah. Tapi okey lah, rasa dia agak kering lah. Agak kering kurmanya. Sedap lah. Kenalah dengan harga. Okey. Selain daripada tu, kita ada juga membeli kiwi kering. Harga dia RM26 sekilo. Ini mahal ni. Ini apricot kering ni. Harga dia RM60 sekilo. Yang ini buah tin. Buah tin besar lah. Dia ada buah tin kecil. Kalau buah tin kecil harga dia RM45 sekilo. Kalau yang buah tin besar ni harga dia RM48 sekilo. Tak apalah. Buah ni kan bagus untuk kesihatan. Tujuannya sebenarnya nak beli tepung atar dekat Semayaya tu. Sebab kedai Cina dekat Lopiak tu dah tutup. Dia boleh buka separuh hari. Jadi kita pergilah Semayaya beli tepung atar capati. Tapi kita tak pandai pun buat. Suruh mak buat.